Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Zulaikha sihat Zulaikha hari ni? Mana yang lain ni? Alhamdulillah. Boleh puasa tak? Oh, tak. Noha Aisyah tak masuk lagi. Okey. So hari ni kita akan habiskan bab 4 dan kita akan buat latihan fokus pada bab 4 saja dulu. Untuk next class saya akan bagi test untuk bab 1 sampai 4. So you all buat dalam kelas. Saya akan bagi tahulah apa formula yang boleh tengok. Saya akan bagi siap-siap dalam paper tu. And then saya akan tanda lepas habis kelas lah. Ataupun tengoklah kalau soalan tu sikit sejam kita buat terus je, bincang terus je macam tu. Tengoklah macam mana. Okey, mana yang lain ni? Sekejap, saya isi Mak Aisyah sekejap. Aisyah. Okey, tak apa, kita pergi dah slow. Alright, so untuk hari ni kita ada lagi 3 jenis cukai yang kita tak sentuh. 4. Yang pertama, cukai jalan. Yang kedua, cukai tanah. Yang ketiga, cukai pintu. Dan yang keempat ialah cukai perkhidmatan. So dalam 4 jenis cukai ni, cukai perkhidmatan yang paling senang, yang lain pun senang jugalah. Tak sesusah macam cukai pendapatan yang kita belajar sebelum. Okay, so sebelum kita masuk cukai-cukai yang baru ni, kita refresh balik apa yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay, so first thing first, kita belajar pasal apa itu cukai kan. So cukai ni duit nak bagi kat siapa Zulaikha? Duit cukai ni kita bagi kat siapa? Kita bagi kat? Dekat siapa? Bayar-bayar. Dekat kerajaan. So bergantunglah kepada cukai apa yang kita bayar tu kan. Kalau cukai jalan maksudnya untuk bagi ke jalan lah. Cukai perkhidmatan untuk apa? Cukai ni untuk apa? Cukai pintu untuk apa? Setiap cukai tu dia ada dia punya tujuan dia lah. Bukan saja-saja. Okay. So first thing first kita kena tahu apa itu cukai dan cukai tu bagi kat siapa. Nak pergi mana duit ni? Okay. Yang kedua ialah cara nak kira cukai. So ini fokus kepada cukai untuk individu. Okay. So cara kira cukai. Yang pertama kita kira pendapatan bercukai. So macam mana nak kira pendapatan bercukai? Kita ambil jumlah pendapatan tahunan yang dia akan cakap. Ini hanya fokus kepada gaji saja. Gaji upah. Allowance semua kita tak ambil. Tak kira Okay, so allowance tak kira. Pasal tolak dengan pengancaran bercukai. Contohnya ada bagi sumbangan ke kepada apa-apa. Dan juga yang terakhir ialah minta pelepasan bercukai. So pelepasan bercukai tertakluk kepada berapa amount yang dia minta. Dan kerajaan pun ada bagi tahulah. Setiap tahun berapa je dapat. Dia ada had dia lah. So kalau contoh perbelanjaan tu lebih kecil daripada had pelepasan cukai, so kita akan ambil perbelanjaan tu. Kalau perbelanjaan tu lebih besar daripada had pelepasan cukai, kita akan pilih had pelepasan cukai. Maksudnya kita akan pilih yang mana yang sikit lah. Tak akan pilih yang banyak, kita akan pilih sikit. Kalau sikit tu belanja, kita pilih yang belanja. Kalau sikit tu had cukai, kita pilih had cukai lah. Macam tu. Okay, so lepas dah hitung pendapatan bercukai, kita akan kira cukai pendapatan juga. Okay, untuk cukai pendapatan, kita akan tengok kepada kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan. So dekat sini lah kita tengok row by row. Mana row yang kita nak pilih. Tengok berapa bajaran pendapatan bercukai dia. Kalau
35,600, so kita akan pilih row yang keempat lah. 35,001 hingga 50,000. So tolak dengan pendapatan bercukai berapa banyak, dan balance tu kita akan darabkan dengan kadar dia iaitu 14%. So tambah dengan cukai dan cukai atas baki. Ini kita dah belajar dah hari tu. So harap ni ingat lagi macam mana nak kira. So dapatlah cukai pendapatan. So next ialah potongan cukai bulanan, PCB. So PCB ni ada orang dia memang buat supaya nanti akhir tahun ataupun bila masa cukai nak kena bayar, dia tak perlu bayar seribu banyak macam tu. Dia dah buat sikit-sikit. So kalau katalah jumlah potongan bulanan dia tu lebih sikit daripada cukai dia, maksudnya cukai 5,000 tapi potongan bulanan dia tu bila tambah semua dapat 4,500. So lagi 500 tu dia kena tambah. Tapi kalau katalah pendapatan potongan cukai bulanan dia, PCB dia lebih daripada cukai dia, katalah cukai dia 3,000, PCB dia 5,000. So kita akan pulangkan balik 2,000 balance yang lebih daripada cukai tu. So inilah kita akan kira lah. PCB tiap-tiap bulan dia darab dengan 12 bulan. Okay. So ini yang kita belajar last 2 week. Saya rasa. Okay. So next, kita akan pergi kepada cukai yang melibatkan individu. Okay. Next kita akan pergi pada cukai yang seterusnya, iaitu kita pergi dulu pada cukai jalan. Yang ke berapa ni ya? Yang kedua. 1, 2. Ini yang ketiga lah, cukai yang ketiga. Yang kedua. Cukai jalan. So cukai jalan ni untuk apa? Untuk buat apa-apa yang melibatkan jalan lah, repair jalan ke semua. So cukai jalan bukannya motor saja bayar, kereta pun bayar, semua kenderaan yang ada atas jalan raya pun bayar. So sebab tu, bila awak macam nampak ada motor EV sekarang kan dekat atas jalan raya, selagi dia tak daftar nombor plate dia, maksudnya dia tak bayar cukai, dia tak boleh lalu atas jalan raya. Sebab dia tak bayar cukai lah, apa-apa jadi, dia tak ada sumbangan lah, lebih kurang macam tu lah. So dia kena bayar cukai barulah boleh duduk atas jalan raya. So motor EV kalau tak ada cukai, tak ada nombor plate, kereta EV yang tak ada nombor plate, maksudnya dia tak bayar cukai, dia tak daftar. So tak daftar, tak boleh bawa atas jalan. Okay, so untuk cukai jalan, kita akan fokus kepada dia punya kadar cukai berdasarkan kapasiti enjin. Start kat sini. Berdasarkan kapasiti enjin. So macam mana nak tahu? Boleh tengok dalam buku. Okay, yang ni nanti kita akan bagi macam yang saya tengah risau. Okay, so boleh tengok buku muka surat 229. Tak apa, saya tunjuk je kat sini. Okay. Cikgu sikit. Alright. Okay, so kat sini kita akan tengok berdasarkan kapasiti enjin. Contohnya, kalau macam motosikal dia hanya bayar berapa yang perlu sajalah, dia tak ada kadar progresif. So, motosikal sampai berapa? Sampai 800 cc je. So, sampai 800 cc kita akan bayar ikut kadar asas yang dia beri. Okay, bila dah masuk luar daripada 800 cc, kita akan ada sampai 1,600 lah. Sampai 1,600 cc, kita akan ada tambahan. Untuk kereta kat Malaysia ni biasanya lah kan, kita akan jumpa sampai 1.6. Ada je 2.0, 2.2 ada je. Macam 4x4 dan sebagainya. Kereta yang laju lah. Tapi kalau kereta biasa-biasa, biasanya 1.5 dan ke bawah. Tak lebih daripada 1.6. So sebab itulah awak macam kurang perasan pasal kadar progresif ni. Sebab kebanyakan kereta hanya 1.6 sahaja, tak lebih daripada 1.6. Ada lebih tapi tak banyak sangatlah. Tak ramai orang pakai maksud saya. Okey, so contoh
kat sini kita contoh, ada soalan contoh dia. Okay, contoh. Contoh Ali ada kereta 2,400 cc. Hitung cukai jalan. So, kita buat beberapa soalan contoh supaya awak lagi faham. So Ali ada kereta 2,400 cc. So bagi tahu berapa hitung cukai jalan bagi kereta Ali ni kan. Okay. So first thing first, tengok dulu dekat mana 2,400 cc. Okay, tengok 2,400 cc. Ada tak kadar progresif? Ada tak kadar progresif untuk enjin 2,400 cc? Ada ke tak ada? 2,400 cc. Ada tak kadar progresif? Ataupun dia hanya ada kadar asas je? Boleh nampak kan? Ada. Dia tulis berapa tu kalau kadar progresif untuk 2,400 cc? Yang kadar asas dia berapa ringgit? Tulis kadar asas dia berapa ringgit? Saya nak tengok. Jumpa tak jumpa? 2,400 cc, kadar asas dia berapa ringgit? Betul, 380. So, dekat sini. So, dia berada dalam kotak yang ini. Okay. So, kita akan tengok kotak yang ini untuk soalan Ali ni. Okay. So, macam mana nak kira? Kadar asas kita dah ada 380. Sekarang ni macam mana nak kira kadar progresif? Okay. Kadar asas tu kita tambah je macam biasa. Maksudnya tulis macam biasa. 380 tambah. Okay. Untuk kadar progresif ni, kita tengok apa ayat dia kat sini. Setiap sisi melebihi 2,000. So, kita kena tahu 2,400 ni lebih berapa daripada 2,000. So, kita buat 2,400 tolak 2,000 darab dengan 1. Kenapa darab 1? Sebab dia kata kat sini, kena tambah RM1 setiap kali lebih 2,000. So, kalau 2,001, tambah RM1. 2,002, tambahlah RM2. 2,003, tambah RM3. 2,004, tambah RM4. Tapi kita buat secara kira, dia tolak kat sini. Supaya kita nampak, oh kira dia macam ni. Baru faham. Okay, boleh. Faham tak? Ke tak faham? Kalau laju sangat cakap tau. Saya faham macam petang-petang ni kan. Okay, so kita pun terus kira. 380 tambah 2,400 tolak 2,000 darab 1. Okay, dapat berapa? 780. Itu RM 780. Okay, so soalan yang kedua. Kita cuba lagi. Tak bagi faham. Kalau tak faham cakap Kalau laju sangat pun cakap. Okay. Akil ada kereta yang bersisi 1,300 cc. Hitung cukai jalan. Okay, so tengok kereta Akil sekarang berapa cc dan cuba hitung cukai jalan dia berapa. Direct je soalan ni.
Okay, dapat berapa? Aisyah? Kereta dia 1300 cc. Zulaikha dapat berapa? Boleh tak kira? Boleh tak kira ke tak faham? Tengok 1300 cc. Mana 1300 cc? Dia duduk dekat mana? Dekat kotak yang mana satu? Terus tengok, dia ada kadar asas ke dia ada kadar progresif saja? Kalau ada kadar asas je, maksudnya itulah jawapan dia. Kalau ada kadar progresif, kita kena kira macam atas tadi. Duduk dalam 1201 sampai 1400. So, kita jumpa kat sini kan? Okey, kat sini. So, ada tak kadar progresif? Ada kadar progresif tak? Tak ada. So, kalau tak ada, berapa jawapan dia? Kita ambil kadar asas je lah. 70. Itu je. RM 70. Tak payah fikir-fikir. Aisyah ni ada ke tak ada ni? Kelena. Aisyah ada tak Aisyah? Diam aja ha. Tak payah. Kalau ada lebih sahaja, maksudnya ada kadar progresif je, baru kita akan buat kurungan tu. Kalau tak ada, tak payah buat. Tiba glitch. Alamak. English pula Aisyah. Bagi tahu. Typo pula. Okay. Okay, next. Kita cuba lagi. Boleh tengok muka surat 229 Aisyah fokus. Saya bagi je soalan random and then tengok dalam jadual. Okay, next. Yang ketiga. So, saya tulis. One ada kereta 3200 cc. Hitung cukai jalan. Cakai pula cukai jalan. So kat sini, Wan ada kereta 3200 cc. So fokus dia adalah kereta 3200 cc. Hitung cukai jalan. Okay, cuba kira. Aisyah sekarang 3200 cc. Tengok dekat muka surat 229. Kat mana duduk 3200 cc? Cuba kira sendiri. Kereta dia 3200 cc. Laju main lagi kereta ni. Okay, Zulaikha dapat. Okay, betul. Aisyah boleh kira tak Aisyah? Boleh faham tak? Tak faham.
Dapat berapa Aisyah? Oh, dia left dah. Okay, so betul. 3,030. So mula-mula kita tengok dulu, oh 3,000 cc dekat bawah sekali. Kan? Lepas tu, kita akan ambil dia punya, berapa dia punya kadar asas dia. Which is 2,130. Tambah dengan, dia kata lebih daripada 3,000 cc, kena tambah RM4.50. So 3,200. Tolak 3,000. Darab RM4.50. So dapatlah RM 3030. Okay, boleh? Ada soalan sampai sini? Zulaikha? Okay, boleh faham? So just tengok je dekat dia punya table tu. Jangan risau, table ni kita akan bagi. Dia tak Sarawak hafal pun. Nanti akan bagi. Okay, so itu cukai jalan. Okay, next kita ada cukai. Cukai yang ketiga ialah cukai pintu. Ketiga, cukai pintu. Okey. So macam mana nak kira cukai pintu ni? Cukai pintu macam mana kita nak kira? Cara dia ialah kadar. Dia akan bagi tahulah kadar dia berapa. Kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. So jangan risau. Soalan akan bagi tahulah berapa cukai pintu. Berapa dia punya kadar cukai pintu dan juga nilai tahunan. So kadar mesti dalam peratus. Jangan tak tahu pula. Kadar-kadar ni semua beratus. Nilai tahunan dia akan bagi tahu berapa. Okey, contoh. Soalan contoh. Saya buat simple je lah sebab terus jaya dia. So, kadar cukai pintu ialah 3.6%. Nilai tahunan ialah 7,800. Okay, so macam mana nak kira? Pakai je formula yang atas tadi tu. So kadar cukai pintu iaitu 3.6% darab dengan 7,800. Cuba darab sekejap. Dapat berapa? Aisyah dah okey ke screen? Ya, betul. Dapat 288 posin. Gitu je kira dia. Senang kan? Cukai pintu. So, tengok dalam soalan, cari kadar, cari nilai tahunan, terus kira. Okay, kita cuba lagi dua. Saya bagi korang salin. Okay, nombor dua. Kadar cukai pintu ialah 4.8. Nilai tahunan dia 9,200. So 4.8 dengan 9,200. Kita dapat berapa?
Betul. 441.6 Lagi cantik lah kan. Jawapan akhir ni tulis RM lah. Baru kita tahu kan. Oh, bijak budak ni tulis RM. Okey, yang terakhir. Soalan contoh yang terakhir. Untuk cukai pintu. Ini senang-senang je ni. Cukai lain senang-senang. Nombor 3. So, saya bagi kat sini. 2.6%. Cukai dia, nilai tahunan dia 5,433. Kalau ada peratus tu maksudnya per 100 tau. Jangan ambil je nombor tu. Kadang-kadang student macam tu lah, dia ambil je nombor. Dia lupa nak buat per 100. Okay, so betul. RM 141.2 berapa? Kita dua tempat pembunuhan je, Aisyah. Ya, 26. Sebab belakang tu 8. 141.26. Dapat Zulaika? Dapat, okey. So, saya bagi salin kejap, Nota. Untuk cukai pintu. Tadi cukai jalan pun dah juga kan? Yang ni saya kecil. Okay, bagi salin kejap Soalan cukai jalan dan juga cukai pintu. Kalau dah, cakap dah. Zoom nampak tak? You all Zoom nampak tak? Kita tak nampak. Zoom sendiri. Nampak Okay. Kalau tak nampak cakap Dah saya bagi tahu. Kita sambung lagi dua cukai. Atau habis. Dah tu cukai ni.
Jadual tu kalau tak nampak, korang tulis je. Jadual muka surat 229. Kita siap. Baik, Syah. Okay, alright. Sekejap saya nak tengok balik. Alah, saya tertinggal satu lagi lah. Cukai bersama. Okay, tak apa, kita habiskan ni dulu baru kita pergi cukai bersama. Okay. So, yang ketiga ialah cukai pintu. Yang keempat ialah cukai tanah. So, cukai tanah, dia lebih kurang je macam cukai pintu. Dia punya formula. Cuma dekat cukai tanah ni, apa yang awak kena fokuskan ialah unit dia. Unit tu main peranan. So, next yang keempat ialah cukai tanah. So, cukai tanah fokus kepada dia punya unit. Tengok unit. Mesti sama. So, tak boleh tak sama unit. Kalau dia kata meter kuasa 2, meter persegi. So, mestilah harga pun meter persegi. Kalau dia kata square feet, kaki lah. So, kena tengok betul-betul apa yang dia pakai. Okay, so formula dia macam mana untuk kira cukai tanah? So, formula dia ialah kadar cukai tanah setiap tahun, tanah setiap unit. Setiap unit keluasan. Darab dengan jumlah luas tanah. So, dapatlah cukai tanah. Okay, sekadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan cukai tanah. Contoh soalan dia. Saya bagi terus ayat yang senang je lah ya. Okay, so contoh dia kata dia ada satu tanah luas tanah 5,000 meter kuasa 2. Kadar cukai RM 0.40 per meter kuasa 2. So, apa yang saya cakap unit kena tengok ni dekat sini. Kalau sini unit meter kuasa 2, make sure dekat sini per pun meter kuasa 2. Kalau katalah unit tu tak sama ataupun ada sedikit perbezaan, so tolong tukar unit tu. Biasanya dia bagi sama je, tapi seandainya unit tu berubah, tak sama, tolong tukar. Macam mana nak tukar unit? Ingat balik. Contohnya, bukan contohnya lah, memang betul macam ni. cm, meter, kilometer, ni ada milimeter. Milimeter, sentimeter, meter, kilometer. Darab 10. Darab 100. Darab 1000. Benda ni. Jangan lupa. Tapi kalau katalah nak tukar daripada cm kuasa 2 pergi kepada meter kuasa 2, bukannya darab 1000 je. Bukan darab 100 je. Darab 100 kuasa 2. Kena ada kuasa 2. Sebab apa? Dia memang ada kuasa 2 kat situ. So, darab 100 kuasa 2. Kalau kuasa 3, darab 100 kuasa 3. So, kena ingatlah tu. Biasanya orang tukar darab 100 je. Dia lupa nak letak kuasa 2. So, kena letak kuasa 2 sebab dia luas. Luas ada kuasa 2. Isi padu kuasa 3. Okay, so cuba kira yang ni. Luas tanah 5,000 meter kuasa 2 darab dengan kadar cukai 0.40. So, kita kira terus je. 5,000 darab 0.40. Kita dapat berapa? Betul, 2,000. Gitu je kira dia. Senang je kan?
Kita cuba lagi soalan yang sama. Soalan yang lebih kurang lah. Jadi saya tukar nombor je. Buat 3 lah. 2. So, ni saya tukar harga dia 70 sen. Luas dia 3,410. Okey, boleh kira terus. Nah, 3,410 darab dengan 0.7. Ya, dia dah dapat dah ni. 2387, betul. RM 2387. 3410 darab 0.7. Yang bawah darab 0.90 dapat 2162.70. Okey, bagus. Gitu je, senang kan? So ini cukai yang keempat iaitu cukai tanah. Okey, dan yang terakhir ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Je. Sikit je. Tapi saya ada terskip satu. Jadi saya bantu balik. Okay. Yang kelima, cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, untuk cukai jalan dan perkhidmatan dia sangatlah directly je. Awak tak payah nak susah-susah nak cari apa benda semua kan. Tengok je terus dia bagi tahu berapa jumlah dia dan berapa cukai kena bayar. Itu sahaja. Dan kadar cukai untuk cukai jualan dan perkhidmatan dia ada beberapa jenis lah. So dia ada, kalau cukai jualan untuk barang dia ada 5%, dia ada 10% ataupun lain-lain. So ini bergantung kepada soalan. Soalan akan bagi, jangan risau. Cukai perkhidmatan pula dia 6%. Ini pun dia akan bagi. Contohlah kalau soalan tu dia kata cukai perkhidmatan yang dikenakan, berapakah cukai perkhidmatan yang dikenakan? So cukai perkhidmatan 6% je. Kalau awak tengok receipt awak beli apa-apa dekat fast food mana-mana, dalam receipt korang boleh tengok bawah tu ada tulis cukai perkhidmatan berapa banyak, iaitu 6% daripada jumlah perbelanjaan. So cara kira dia ialah jumlah perbelanjaan darab peratus cukai. Ikutlah soalan tu bagi berapa peratus cukai. Kalau dia cakap cukai jualan tu 5%, darab 5%. Jumlah belanja tu berapa banyak yang korang beli. Okay, contoh. Belanja 120, cukai perkhidmatan 6%. So berapa total kena bayar? Jumlah kena bayar. Berapa jumlah yang perlu dibayar? So kalau kena bayar tu maksudnya sekali dengan cukai lah. Belanja tu tak termasuk cukai. Tapi jumlah yang dibayar tu dah include cukai. So macam mana nak kira? Belanja berapa? 120 darab dengan cukai dia 6%. Okay, dapat berapa? Ni kita kira dulu cukai perkhidmatan dulu. 120 darab 6%. So dekat sini dapat RM7.20. So kalau soalan tanya berapakah cukai perkhidmatan, ini jawapan dia. So ini untuk cukai perkhidmatan sahaja.
Cukai perkhidmatan sahaja, dia tak termasuk dengan berapa jumlah. So kalau jumlah yang perlu dibayar, 120 tambah RM7.20. So dapatlah RM127.20. Boleh faham tak? Kalau soalan tanya cukai perkhidmatan sahaja, fokus kepada cukai perkhidmatan je. Kalau soalan tanya berapa total kena bayar, jumlah kena bayar, tambahkan semua termasuk cukai perkhidmatan. Jangan tinggal. Okey. Boleh Kalau saya laju sangat ataupun ada yang awak tak faham, bagi tahu tau. Okay, so yang kedua, saya nak awak kira cukai perkhidmatan dan juga berapa jumlah kena bayar. So dia belanja 345. Kita buat dua je lah soalan ni. Berapa cukai perkhidmatan dan berapa yang dia kena bayar total. Semua sekali. Okay, cukai perkhidmatan RM20.70, betul. Jumlah kena bayar RM345 tambah RM20.70 dapat RM365.70. Okay, bagus. Bijak, betul. So macam itulah buat dia. Senang kan? Habis dah pasal cukai. Tapi saya ada terskip satu benda. Korang dah siap salin tak? Sempat salin tak? Daripada cukai tanah sampai cukai perkhidmatan. Sempat salin tak? Tak sempat? Sekejap saya lihat atas balik. Boleh salin dulu. Dah siap bagi tahu kan? Saya ke bawah kasus dulu. Okay, dah siap bagi tahu kan?
Mereka dah siap. Okey, siap juga. Aisyah dah siap juga. Okey. So saya rasa saya macam ada tertinggal cukai yang bersama dengan tak bersama. Saya rasa saya tertinggal tu. Okey. So ini dekat atas ni tahu. Cukai pendapatan. So tapi kita sambung je kat bawah. Okey. Alright. So ini tajuk dia adalah taksiran lah. Taksiran ni maksudnya cukai gabungan antara semua cukai lah. Kita nak kira berapa yang dia kena bayar. Okey. So dia taksiran. Okay, ni saya ambil je terus soalan dalam buku sebab soalannya panjang kan. Ini soalan dalam buku contoh 7 muka surat 228. So saya lock terus kat sini. Alright, so dekat sini soalan dia kita baca sama-sama. Encik Johari dan isterinya masing-masing memperoleh gaji tahunan sebanyak 62,000 dan 56,000 bagi tahun 2020. Jadual berikut menunjukkan perkara pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Johari dan isteri dia. So dekat sini kita adalah so benda yang dia nak tuntut untuk individu, Encik Johari 9,000, isteri dia 9,000. Insurans hayat dan KWSP had dia 7,000 sahaja. Tabung SSPN had dia 8,000 sahaja. Insurans perubatan had dia 3,000 sahaja. Hitung cukai pendapatan bagi Encik Johari dan isterinya dengan menggunakan cara yang pertama, taksiran bersama. Yang kedua, taksiran berasingan. So kalau bersama maksudnya kita akan gabungkan semua sekali. Daripada pendapatan sampailah tolak-tolak semua tu. Kalau berasingan kita kira seorang-seorang. Kita nak tengok mana lagi untung. So kita tengok balik macam mana nak kira cukai pendapatan. So kita tengok balik atas. Cukai pendapatan. So pertama sekali kita kena hitung pendapatan bercukai dulu. So pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tahunan. Setahun dapat berapa? Tolak dengan pengecualian cukai dan pelepasan cukai. So yang tadi dalam jadual tu SSPN lah semua tu adalah pelepasan cukai. Okay. So kita kira nanti sekejap lagi. Saya ingat formula ni balik. Jumlah pendapatan tolak dengan pelepasan cukai. Lepas tu kita tengok dia punya kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, so kita tengok dulu pada bersama dulu. Okay, so kita buat yang pertama A iaitu bersama. Okay. Bila bersama maksudnya kita akan gabung. Semua sekali gabung. Gaji gabung, berapa semua dia punya pelepasan cukai tu, semua kita akan gabung. Alright. So untuk individu, had dia adalah 9,000 Okay, had dia 9,000. Okay, so kita nak kira bersama mesti gabungkan gaji dulu. So gaji 62,000 campur 56,000. So 62,000. So kita tulis satu-satu elok-elok tulis. Nanti pemeriksa awak tak faham apa awak tulis. So kita kira dulu. Pendapatan tahunan. 62,000 campur 56,000. Okay, kira masukkan kereta. Jangan tengok contoh. Kita buat sendiri. Soalan je ambil contoh.
So dapat 118,000. So ini jumlah pendapatan tahunan untuk dua-dua lah. This couple. Okay. So next kita tengok pelepasan yang diminta. So untuk individu had dia hanyalah 9,000. So sekarang kalau kita totalkan berapa pelepasan yang dia minta ni? Berapa pelepasan yang dia minta? Kalau kita jumlahkan. Berapa pelepasan yang dia minta? 18,000, betul tak? Kan? 9,000 tambah 9,000 dapat 18,000. So boleh ke kita minta 18,000 ni pelepasan ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab had pelepasan cukai untuk individu hanyalah 9,000. So sebab tu kita tak boleh tolak 18,000. So kat sini kita akan kira pendapatan bercukai. RM118,000 tolak 9,000. Tolak 9,000 sebab apa? Maksimum 9,000 je. Okay, so next kita tengok insurans hayat dan KWSP. So kalau kita jumlahkan kat sini, 7,300 tambah 5,800, 8,911, 7,300 tambah 5,800 dapat 13,100. Boleh tak minta pelepasan insurans hayat dan KWSP ni 13,100? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So berapa je maksimum dia bagi? Berapa insurans hayat dengan KWSP? Maksimum dia bagi tahu berapa? Boleh minta pelepasan cukai. 7,000 ni kat sini. Kat had ni. Kita kena ikut had tau. Had ni maksudnya maksimum. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau kurang daripada tu, kita akan ambil yang kurang. Kalau lebih daripada tu, kita akan ambil yang maksimum je. Okay, so tolak dengan 7,000. Okay, lepas tu tengok lagi apa yang dia minta. Okay, tabung SSPN. So ini 5,000 tambah 6,000 dapat 11,000. So boleh ke 11,000 minta pengecualian cukai? Tak boleh kan? So boleh 8,000 saja. Okay, lagi tolak. Insurans perubatan. So jumlah ni dapat 5,750. So lebih daripada had. Kita hanya boleh dapat 3,000 sahaja. So kita pun tolakkan semua ni. 118,000 tolak 9,000 tolak 7,000 tolak 8,000 tolak 3,000. So dapatlah 91,000. So kira apa calculator, korang jangan malas nak tekan. 91,000. So ini untuk dia punya pendapatan bercukai. So daripada sinilah kita tengok balik jadual untuk kira cukai pendapatan. Dari 91,000 kan? Saya bawa turun je lah jadual tu. Malam dah nak scroll atas. Ini dia. Sebab tu bunda dia punya ni. Sebab kat sini. Okay, so sekarang dia 91,000. So kat mana 91,000? Cuba tengok kat mana 91,000. Kotak yang nombor berapa? 91,000 ni. Duduk dekat kotak nombor berapa? Kotak kedua. Kotak last. Tu 20,000 lah Aisyah. Kotak yang terakhir. Kan 70,001 sampai 100,000.
So kita pun ambil lah kotak yang terakhir. So macam mana nak kira? Cukai pendapatan. So 91,000 kita ambil kotak yang terakhir. So 70,000 pertama iaitu 4,600. Tambah dengan, lepas tu kita pun tolak lah kan dia punya berapa balance tu. So 91,000. 91 balance 91,000 tolak 70,000 darab dengan 21%. Cik kita belajar sebelum ni, sama je. Okay, boleh masuk calculator kira. RM4,600 tambah 91,000 tolak 70,000 darab 21%. Dia dapat RM9,010. So ini adalah cukai pendapatan kalau kita gabungkan this couple. Apa tadi nama dia? Encik Johari dan isteri dia. Boleh faham tak? Sampai sini. Ini kalau gabung. Kalau dia kata bersama, maksudnya gabung dulu. Gabung daripada awal sampai akhir. Tolak pun kena gabung juga. Kira cukai pun kena gabung juga. Itu kalau bersama. Okay, next kita tengok kalau berasingan. So, kalau berasingan, kita kira dulu yang pertama untuk Encik Johari. So, kalau Encik Johari, kita fokus pada Encik Johari je lah sebab dia berasingan kan. So, first thing first, tengok dulu berapa dia punya pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan. So, pendapatan tahunan dekat sini, kita dapat dia punya pendapatan tahunan ialah RM62,000. Lepas tu, dia minta cukai pendapatan. Pendapatan bercukai. Yang kita akan tolak lah pelepasan cukai tu. So, RM62,000 tolak. Okay, had individu. RM9,000. Boleh tolak tak RM9,000 sekarang? Kalau berasingan. Boleh tolak tak RM9,000 kalau had dia RM9,000? Boleh ke tak boleh tolak RM9,000? Cuba teka dulu. Boleh tak tolak RM9,000? Boleh. Sebab sekarang dah asing. Kalau asing, had dia masih sama RM9,000. So, Encik Johari minta RM9,000. Bolehlah tolak RM9,000. Yang tadi tolak RM9,000, tak boleh tolak RM18,000. Sebab apa? Sebab itu gabung. Okay, tolak RM9,000, tolak. Okay, so now tengok dia punya insurans hayat dan KWSP. Berapa nak tolak ni? Insurans hayat dan KWSP untuk Encik Johari. Betul. RM7,000. Kenapa tak boleh tolak sama macam dia minta? RM7,300. Sebab lebih daripada had. So tolak RM7,000. So tolak. Tengok tabung SSPN. Berapa nak tolak tabung SSPN ni? Ya, RM5,000 sebab dia minta RM5,000. So tolak RM5,000. Dan yang terakhir, insurans perubatan. Nak tolak berapa ni untuk Cik Johari ni? RM3,000. Betul. Sebab dia RM3,100 kan? So hanya boleh RM3,000 sahaja. Okay, so masuk kalkulator, tolak RM62,000, tolak RM9,000, tolak RM7,000, tolak RM5,000.
tolak 3,000. Dapat berapa? RM38,000. So ini untuk pendapatan bercukai. So next kita tengok cukai pendapatan. Tengok daripada jadual. Okay, so tadi dia punya ni adalah RM38,000. RM38,000. So tengok dalam jadual kat mana RM38,000. Kotak nombor berapa? RM38,000. Ya, kotak nombor 4. RM38,000. RM35,001 sampai RM50,000. So sebabkan dia RM38,000, dia dah confirm ada RM600 kat sini. Dia punya cukai pendapatan. So tambah dengan RM38,000 tolak RM35,000. Darab 8%. Kira dapat 840. Ini baru untuk Encik Johari je. Bini dia kita tak kira lagi. So kiraan yang kedua untuk isteri dia pula. Isteri. So pendapatan tahunan ialah RM56,000. Pendapatan bercukai RM56,000 tolak. Okay, tengok dekat dia punya graf tu. Individu, berapa nak tolak untuk individu isteri dia ni? Berapa yang kita nak apply untuk tolak untuk isteri dia? RM9,000. KWSP dia? Ya betul, RM5,800 sebab dia tak sampai RM7,000 kan. Tabung SSPN? RM6,000. Okay, insurans perubatan? RM2,600. So daripada awak senarai tadi tu tolak je terus RM9,000. Tolak RM5,800. Tolak RM6,000. Tolak RM2,600. Okay, tolakkan semua tu. RM56,000. Tolak RM6,000. Tolak RM5,800. Tolak RM6,000. Tolak RM2,600. Isinya bila tadi. Okay, dapat berapa?
32,600. Okay, so ini adalah pendapatan bercukai. So next kita kira cukai pendapatan. So tengok daripada graf ada jadual. So 32,600. 32,600. Duduk dekat kotak nombor berapa? Kotak nombor 3. So, tengok kotak nombor 3. So 20,001 sampai 35,000. So ini 32,600. So yang 20,000 pertama 150. 150. Ini jauh dah. 150 tambah 32,600 tolak 20,000 darab 3%. Kita boleh kira dapat berapa? Dapat 528. Tapi jangan lupa, tengok balik nota kita atas. Kalau dia punya cukai kurang daripada berapa? Kurang daripada 30. Mana ni nota kita tulis tu? Kita tulis tak? Kalau cukai tu kurang daripada 35,000, kita tolak 400 tu. Tak nak tulis. Saya rasa dah tulis dah. Ni dia. Kalau pendapatan bercukai kurang daripada 35,000, kita tolak 400 ni. Kat nota yang awal-awal sekali kita tulis. Ada kita tulis, saya ingat. Cara kira cukai tu kan. Tolak dengan 400. So sekarang untuk isteri dia ni, dia punya pendapatan bercukai 32,000. So kurang daripada 35,000. So automatically kita akan tolak 400. So kita tulislah 528 tolak 400. Kalau macam ni kan baru nak buat kan. Tulislah kenapa 400. Sebab pendapatan bercukai kurang daripada 35. Itu. So 528 tolak 400 tinggallah 128. Boleh faham tak? Kalau saya laju sangat bagi tahu Faham Okay, so settle, tengok dia minta tak? Itu cukai pendapatan. So maksudnya dia minta jumlah semua. So boleh je kita jumlahkan. So untuk kiraan yang berasingan, tadi kiraan yang sekali dapat 9,000 RM10 kan? Kalau kita kira dia punya cukai. So kalau berjumlah berasingan, dia punya cukai pendapatan ialah 840 tambah 128. So dapatlah 968. Mana lagi jimat? Mana lagi jimat? Nak bayar asing-asing ke nak kira sekali? Nak bayar asing ke nak kira sekali? Kalau berorang nanti. Nak bayar asing ke nak kira sekali? Cukai ni.
jimat kat korang lah. Untung kat kita yang nak bayar ni. Ya, kira asing-asing. Tengoklah beza. Kalau kita kira sekali, kita kena bayar RM9,000, RM10 cukai. Kalau kita kira asing, baru total dia RM968. Sebab setiap pecahan tu tadi, individu, KWSP, SSPN, insurans, semua tu kita boleh tolak sebab tak sampai maksimum lagi. Tapi bila kita gabung, semua tu dah over the maximum limit. So nak tak nak kita akan pay the maximum. Sebab itulah rugilah kalau gabung. Kalau boleh asingkan, asingkan. Okay, boleh faham semua? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, boleh salin kejap. Buat je atas nota tu, rujuk muka surat 228. Soalan muka surat 228. Tak payah salin soalan tu, jangan kira je. Kau tengok dalam buku, kotak-kotak tu memang cantik dia kira macam tu kan. Tapi kadang-kadang dalam exam korang tak buat kotak-kotak tu. Kau nak buat kotak-kotak pun boleh juga. Dah siap bagi tahu
Dah siap salin bagi tahu ya. Okay, Zulaikha dah. Okay, Aisyah dah. Alright. Okay, so kita teruskan dengan latihan je. Okay, so boleh sambung. Okay, so hari tu kita dah sampai soalan nombor 8. Dah siap kan? Dah bincang kan? Dah bincang ke belum sampai nombor 8 ni? Buku kat saya. Cuba korang tengok baik dalam buku. Dah bincang ke belum?
Rasa macam bincang. Dah bincang ke belum? Nombor 7, 8. 6, 7, 8. 6 dah kan? 6 dah. 7, 8 belum lagi 7, 8 saya rasa belum. Korang dah siap ke belum? 7 dengan 8. Boleh bincang lagi ni homework ni. Dah siap belum 7 dengan 8? Aisyah and Zulaika. Dah. Okay. 8 belum siap. 7 dah. Aisyah? 7 dah. Zulaika dah. 7 dah, 8 belum. 8 je belum cikgu. Okey. Tak apa. Kita bincang 7 dulu. Okey, 7. Diberi pendapatan bercukai, Puan Fauziah ialah sebanyak 43,180. Dia telah membayar zakat sebanyak 350 untuk tahun berkenaan. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Fauziah. Okey. Okay, korang dapat berapa nombor 7? Nah, 7 kira-kira dapat berapa? Kena kira apa dulu? Boleh terus kira tolak ke? Tak boleh kan? Dapat 904, 40 sen. Betul. Aisyah dapat 904, 40 sen. Dapat. Okey, bagus lah. So, mula-mula kita akan tolak dulu. Tengok dekat dalam jadual tu kan. 43,180 ni dia duduk dekat dalam bahagian 35,000. So, kita tolak dengan 35,000 darab dengan 8/100. Lepas tu, tolak dengan 350 zakat. Dapatlah 904, 40 sen. Okay, so settle nombor 7. Okay, nombor 8 cuba buat sekejap. Try dulu. Nombor 8. Saya bagi masa 4 minit. Nombor 8. Cuba buat. Ni soalan ni senang je. Kena kira dulu berapa dia punya cukai pendapatan. Lepas tu tengok. Cukup tak bulan-bulan dia bayar. Saya bagi clue dah tu.
Dapat ke Aisyah dengan Zulaikha? Dapat kira tak dia punya cukai pendapatan? Berapa cukai pendapatan dia korang dapat? Dapat 30,000. 3,000 tak pasti betul ke tak. 3,000 salah. 3,000 tu dia punya PCB, Aisyah. Berapa dia punya cukai pendapatan dia? Macam mana nak kira? 61,200. 61,020. Kita tengok dia ada dekat mana 61,020. Saya ambil balik kotak ni. Okay, 61,020 duduk dekat sini kan. So 61,020 duduk dekat kotak yang ke-5. So kita ambil 1,800 tambah 61,020 tolak 50,000. Darab 14%. Kita kira dulu dia punya cukai pendapatan. So kira ni dapat berapa? Saya dah kira dah. Korang kira berapa dapat? Dapat apa? Ha, 3,342.80. Betul, sama dengan saya. Okay, so ini yang kita dapat daripada dia punya cukai pendapatan. So PCB dia bayar berapa? 250 sebulan. So kita kira PCB dia pula. So PCB 250 darab 12. So ini dapat 3,000. So soalan dia tanya, cukup ke tak cukup? Cukup ke tak cukup ni? Cukup ke tak cukup dia nak bayar ni, PCB ni? Nak bayar cukai dengan PCB. Cukup ke tak cukup? Cukup ke tak cukup? Tak cukup. So tak cukup lagi berapa? Tak cukup lagi 342. So kita pun buat macam kira. 3,342.80 tolak 3,000. So baki lagi 342.80. Itu.
Gitu. Boleh kan? Boleh faham? So nak tak nak, kita kena kira dulu dia punya cukai pendapatan dulu. Barulah kita boleh tengok tally tak dengan PCP. Kalau tally okey lah. Tak payah bayar. Tapi kalau macam ni tak tally ataupun tak cukup. So kena bayar. Kalau terlebih, LHDN akan refund balik duit tu. Okay, boleh faham Okay, so ini yang kita belajar dulu lepas ni. Okay, so next kita try soalan nombor 9. Nombor 9. Okay, cuba nombor 9 kejap. So nombor 9 ni dia tak ada asing-asing. Dia sekali je. Okay, saya bagi nombor 9, 10, 11, 12, 13. Senang je ni. 10, 11, 12, 13 tu dah senang. 9 jawab akan ambil masa lama sikit. Okay, so kita akan mula bincang pukul 4.50. 10 minit. Cukup kot. Cuba. Ada soalan boleh tanya.
Okay, dah siap sampai mana dah? Aisyah, Zulaika. Tengah buat 10, okay. Aisyah, tengah buat nombor berapa? 11, okay. Okay, kita tengok dulu soalan nombor 9. Tengok kejap nombor 9. Nak tengok nombor 9 betul ke tak? Okay, nombor 9 dapat berapa? Memula sekali, you all kira dia punya pendapatan bercukai. Dapat berapa pendapatan bercukai? Lepas pelepasan semua ni. Lepas tolak ni semua dapat berapa? Lepas tolak semua ni. Dapat berapa? Sama tak? Dapat 25,900. Sama ke lain? Sama. Okay. Lepas tu dah dapat 25,900. Kita tengok dalam jadual. 25,900 sama dengan 150. So, 150 tambah 25,900 tolak 20,000 darab 3/100 dapat 327. Lepas tu sebabkan ini kurang daripada 35,000, kita akan tolak 400. So dapat -73. So kena bayar ke tak kena bayar? Ada kena bayar ke tak payah bayar? Kena ke tak payah? Tak bayar. So tak perlu bayar cukai. Ataupun kita tulis kosong. Gitu. Betul Aisyah dapat sama dengan Zulaika? So dapat kosong lah. Okay. So boleh siapkan 10, 11, 12, 13.
Okay, dah siap. Zulaikha dah siap. Aisyah siap, Aisyah? Tak. Okey, kita pergi soalan nombor 10. Okey, dapat berapa jawapan nombor 10? RM400, betul. Okey, 11. Nombor 11. Okey, betul. 12. Betul, 180. Kalau tak dapat bagi tahu kan? 12. 80, betul. 400 darab 0.2. 11 kali, nombor 13. Ya, betul. RM63, 60 sen. So, ini kena kira sekali cukai pendapatan, tak lah. Cukai perkhidmatan dengan berapa yang dia kena bayar. Sebab dia kata hitung jumlah yang perlu dibayar. Sebab tu saya cakap baca betul-betul soalan. Okay, so settle. Okay, so untuk bab 4, kita dah habis bayar. Okay, next class, kita akan buat test bab 1 sampai bab 4. Tengoklah sejam ke, sejam setengah ke, saya nak buat soalan dulu lah, saya tak buat lagi soalan. Nanti saya akan bagi soalan tu sehari awal. Hari Khamis malam nanti saya bagi, okay? So itu saja kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Jumaat minggu depan pukul 3. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua. Selamat berbuka. Welcome. Sama-sama.